Pernah tak korang alami, bila korang pusingkan kunci ataupun tekan push start button, korang cuma dengar bunyi klik-klik, tapi enjin tak hidup, dan tak ada amaran, senyap je. Cuma bunyi klik-klik ataupun bunyi cuba enjin sedang dihidupkan. So benda tu adalah normal. Sebelum anda panik ataupun anda panggil towing, anda boleh tengok dulu video ni lah. Manalah tahu kan sebenarnya ada antara solution yang sebenarnya anda boleh settlekan sendiri tanpa perlu memanggil orang lain. Sebelum kita pergi ke punca kenapa bunyi klik-klik tu boleh keluar, kita kena tahu dulu apa maksud bunyi klik tu. So bila anda nak hidupkan enjin kereta, anda dengar bunyi klik, itu sebenarnya bermaksud bekalan elektrik daripada bateri sampai ke kereta. Tapi tak cukup power untuk hidupkan enjin. So ibarat anda cuba tolak pintu yang berat, anda tolak tapi tak cukup tenaga nak buka. Alright, so sebenarnya bunyi klik tu datang daripada starter motor ataupun relay starter yang cuba menghidupkan enjin tetapi gagal. Kita pergi ke punca nombor 1 iaitu bateri lemah ataupun bateri kong ataupun bateri mati habis lah. Ini adalah yang paling biasa berlaku. So walaupun waktu anda IG on, radio masih hidup, lampu masih menyala, meter dashboard pun masih function, tapi sebenarnya bateri tu dah terlalu lemah, tak cukup power untuk hidupkan enjin. So bateri lemah ni berlaku kerana bateri anda tu dah terlalu lama, biasanya melebihi 2 atau 3 tahun. Dan anda tinggalkan kereta terlalu lama, tak dipandu, anda tinggalkan lebih pada seminggu atau lebih pada 3 hari, ataupun anda terlupa nak matikan lampu waktu anda turun pada kereta. Tapi masalah mati lampu ni biasanya kereta moden dah tak ada lah, kereta lama je yang ada. So nak tahu bateri lemah tak lemah ni senang je. Cuba hidupkan lampu depan, cuba start enjin. So kalau lampu depan tu malap atau berkelip-kelip, memang confirm lah bateri punya isu lah. Punca nombor 2, terminal bateri longgar atau kotor. Kadang-kadang bateri sebenarnya ni masih elok. Masalahnya ialah maybe sambungan dia tak berapa ketat. Maksudnya terminal tu tak berapa ketat. Selain pada tu, kadang dekat terminal bateri tu pun ada karat. Ataupun anda nampak serbuk putih. Tu adalah satu yang common. Serbuk putih ni sebenarnya ianya akan menghalang aliran elektrik. Serbuk putih ni sebenarnya ialah besi yang teroksida. Terminal yang longgar pun sebenarnya boleh menyebabkan connection tak elok dan menyebabkan arus elektrik tak dapat mengalir dengan sempurna lah. So ini adalah cara repair yang paling murah lah. So kalau tak boleh start tu, cuba korang check terminal tu ketat tak ketat, cuba ketatkan. Kalau ketat masih lagi tak boleh nak start engine, mungkin bateri kong lah. Punca nombor 3, starter motor rosak. Jika bateri anda masih baru atau masih elok, dekat terminal pun bersih, tak ada karat atau serbuk putih, suspek seterusnya adalah starter motor. Fungsi starter motor ni ialah untuk memusingkan flywheel engine untuk hidupkan enjin. So jika starter motor ni tak boleh pusingkan flywheel, memang takkan hiduplah enjin tu. Tanda-tanda starter motor rosak ialah anda selalu dengar bunyi klik yang kuat ataupun bunyi klik yang berulang kali setiap kali anda tekan push start button tu, ataupun kadang-kadang boleh start ataupun kadang tak boleh. So biasanya anda perlu tukarlah starter motor ni, tak boleh dibagi, memang kena tukar. Punca nombor 4, maybe relay ataupun fuse starter motor anda dah putus. So bila relay atau starter motor ni dia punya fuse tu dah putus, so memang automatik lah takkan ada aliran elektrik ke starter motor lah. So bila tak ada aliran elektrik ke starter motor, memanglah starter motor tu takkan boleh pusingkan flywheel dan enjin takkan hidup lah. So biasanya kadang-kadang maybe fuse tu tak putus, dia masih ada connection lagi. Bila benda ni berlaku, anda boleh dengar bunyi klik yang laju, tapi enjin tak start ataupun langsung tak start langsung, maksudnya fuse tu memang dah putus lah. Ataupun kadang masalah ni adik, kadang tak, dia macam on off. So cost dia ni paling murah lah, dan anda perlu check, tapi biasanya orang terlepas pandang lah fuse ni. Punca nombor 5, ni biasanya datang daripada enjin ataupun alternator anda sendirilah. So bila enjin tu dah memang jam, maksudnya enjin tu sendiri ada masalah, memang walaupun flywheel tu berpusing pun dia takkan boleh hidup. Ataupun sebenarnya bukan bateri yang kong, tapi alternator yang rosak. So bila alternator rosak ni, dia takkan charge balik elektrik bateri lah. So bila dia tak charge balik bateri, masa nak hidupkan kereta memang takkan boleh start lah. Ataupun ada masalah
elektrik yang lain. Ini selalu berlaku pada anda yang suka modify wiring lah. Takut ada dark current, okay, yang menyebabkan kereta anda sentiasa kehabisan power. So tak boleh nak start. Okay, so cara dia simple je. Try jump start. Kalau berjaya, maksudnya bateri tu okey. Tapi kalau kerap berlaku, anda kena tengoklah. Jika anda yakin bateri anda baru tukar, cuba cek tadilah sama ada alternator ataupun cek fuse tadi. Okey, ini adalah apa yang anda perlu buat jika anda mengalami situasi begini. Anda tekan push start button tapi kereta tak hidup. Okey, ini adalah dia punya sikon lah. Pertama, try jump start. Okey, sama ada anda jump start dengan kereta orang ataupun sekarang pun dah ada dah yang portable bateri untuk start jump kereta kan. Dan kedua, cek balik bila kali terakhir anda tukar bateri ataupun kadang-kadang dekat bateri tu dia letak tarikh bila anda tukar bateri kat kedai, dia tulis tarikh bila anda last tukar. So kalau dah lebih 2 tahun memang kena tukarlah bateri tu. Dan yang kedua, yang ketiga, periksa terminal bateri. Kalau ada karat ataupun sebut putih ataupun tak ketat, try ketatkan, bersihkan sebut putih tu tapi be careful. Okey, dan kalau tak boleh start, maksudnya berkemungkinan bateri lah. Dan yang keempat, anda kena tengok pattern bunyi klik tu adakah sekali ataupun berulang-ulang. Kalau sekali tu maksudnya ada masalah fuse. Kalau berulang tu maksudnya mungkin bateri tak kuat. Okey. Begitulah cara dia. So anda kena try lah check one by one sebelum anda buat decision untuk panggil orang towing ataupun beli bateri baru. Okey, akhir kata sebenarnya masalah nak start kereta ni sebenarnya boleh dibaki lah. Ada yang sebenarnya free of charge. So ada juga yang memang serious damage lah, macam maybe alternator atau starter motor. So bergantung. Okey, tapi yang penting anda kena check betul-betul supaya anda tak membazirkan duit, masa dan tenaga untuk tukar benda yang tak patut tukar. In the end, problem tak hilang. Alright, so itu saja. Diharap video ni boleh membantu. Okey, selamat berjaya.